Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga kamu semua dalam baik-baik saja. Jadi, mes dekat sikit kita nak cerita. Pada 26 dan 27 September 2024, kami semua, which means SMK Dato' Harun, telah mengadakan program Kembara Ilmu TVET di UniKL Kuala Lumpur dan juga UTM Melaka. Jadi, masih tertanya-tanya, apa yang kami semua buat kat sana? Seronok atau tidak? Let's find out this vlog. Let's go! A few moments later. Baiklah, setelah beberapa minit kami tunggu bas, akhirnya bas pun sampai. Jadi, tanpa menunggu masa, kami pun memulakanlah perjalanan kami ke UniKL bagi Kembara Ilmu TVET SMK Dato' Harun. Dalam perjalanan lebih kurang 3 ke 4 jam, kami pun tiba di UniKL. Sampai di UniKL, kami semua macam, fuyo, gempak lah. Fuyo! Macam biasalah, sebelum apa-apa, bergambar dulu, buat kenang-kenangan. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan penggembaraan kita di UniKL. Baiklah, kami di sini diperkenalkan tentang UniKL, fakulti-fakulti bidang-bidang yang ada di UniKL. Seterusnya kami diberitahu tentang terms of application dan juga kelebihan kemasukan di UniKL. Tak lain dan tak bukan, menjelajah serata UniKL. Nias, kita teruskan perjalanan ke Melaka. Mesti fikir kami semua terus ke UTM. Tak, sebenarnya kami terus ke homestay Pematang Duyung untuk tempat kami menginap. Dah sampai Melaka, takkanlah tak berjalan. Mestilah pergi jalan-jalan dulu. Malam tu kami semua pergi ke Bandar Hilir, Melaka. Pusing-pusing, makan angin ataupun makan-makan. Lupa pula. Malam tu juga kami naik river cruise. Cantik gila. Mantui. View dia sumpah nice. Layanlah. The next day, kita continue journey Kembara Ilmu TVET SMK Dato' Harun di UTM Melaka. Macam biasa, sesi pengenalan bersama UTM. Di sini kami didedahkan tentang fakulti-fakulti bidang-bidang dan kelebihan di UTM. And of course, exploration sekitar UTM. Okey gang, itu saja untuk video Kembara Ilmu TVET SMK Dato' Harun. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk semua. Terima kasih kerana menonton and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.